Tenang je lah. Ya. Kita nak tanya je. Wahai makhluk yang berada dalam jasad anak Adam ni. Alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Getarkan sekuat yang mungkin. Kalau mu ada, getarkan di sebelah ibu jari. Aku nak tengok ibu jari. Aku nak tengok ibu jari. Menggetarkan ibu jari. Clicking tu je. Clicking. Clicking ya. Gerak sendiri ah. Dia geruk. Dia gerak. Ha. Buka macam tak boleh tutup gini. Tergerak-gerak tu mak buat ke? Dah. Tak dia buat Tak tahu. Ya. Belah kanan dia rasa berat? Bukan ada. Tak rasa berat. Tak ada rasa Teknik. Lagi. Okey, alik tu alhamdulillah. Getarkan sekuat yang mungkin. Getarkan sekuat mungkin. Mu nak keluar, mu keluar. Kalau nak keluar, menggetarkan ibu jari. Nak keluar. Nampak? Dah buat dah tak buat. Oh, dah tak ampuh aku. Tuang ni tak ambuh mum. Jadi, mu keluar boleh? Mu keluar boleh, mu boleh keluar melalui muntah tak? Mu boleh keluar melalui muntah? Boleh? Kuatkan. Getarkan jari jemari tu kalau boleh. Boleh. Mu masuk melalui mana? Kaki. Kalau betul mu masuk melalui kaki, mu getarkan ibu jari tu. Mu masuk melalui hubung-hubung. Tidak. Mu masuk melalui tangan dia. Mu masuk melalui mana? Tangan. Kalau tangan, menggetarkan ibu jari tu. Masuk melalui tangan. Tangan sebelah mana? Kanan ke kiri? Belah tu. Iya. Belah kiri. Sebab mak kena tupulan ni kok. Mu masuk masa dia kena stroke ke? Kalau betul mu masuk masa dia kena stroke, mu getarkan ibu jari tu sekuat yang mungkin. Apa bang? Kita tak mau percaya, tetapi jangan telang sebulat-bulatnya. Tapi itulah kaedah yang kita guna setiap rawatan. Sebab mak dulu kena sebab makhluk ni dia tak boleh, dia sebelum ni saya memang ada berinteraksi dengan makhluk. Tapi selepas saya ada satu amalan yang menyebabkan dia orang tak boleh nak bercakap dengan saya. Dia orang tak akan tunduk dengan apa yang saya cakap. Satu amalan yang saya tak mau tambah sebab kalau orang biasa amal dia panas. Jadi bila beramal dengan dia, makhluk ni dia takkan bercakap melainkan yang jenis kerah. Jin afrik ke, berbulu ke, itu dia akan cakap dengan saya. Kalau jenis yang ni kita akan tanya, dia akan tunduk je. Ni ilmu penunduk untuk manusia maupun makhluk-makhluk lain. Sebab dua kali dah mak kena mula-mula start tu kena lihat ni mak duduk congok je dia kena. Masih tahu abang dia ada. Tengah lagi. Dah. Sini ke lagi. Ni. Bismillah. Alam adhad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadza siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kaseeran afalam takunu taqilun hadhihi jahannamul lati kuntum islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Bismillah. Allahu akbar. Sakit ke situ? Tak dah, tapi di ujung ni jari-jari ni kan. Kat situ dah sakit dah Kat sini tak berasa dah. Dah sakit dah. Mana sini? Di jari ni dia rasa berat terbang. Okey. Ni. Dua potong jari atung hari. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika min Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillah. Allahu akbar. Okey. Alhamdulillah. Ada sakit? Tak nak? Dia biasa kebah gitu lah. Kebah tak dia lah. Batuk lah montok. Kebah tu penyakit dia lah. Penyakit asal lah. Ada lagi rasa? Ada lagi rasa macam ngayak-ngayak, macam tadi ngeri-ngeri. Ada. Ada.
Alhamdulillah. Apa yang dia geruk hok ni. Tak ni lah apa ya geruk hok ni. Hok ni duk senyap, duk pujuk ah. Tak ingat tanya dia buat apa tu. Oh ni yang ni